Okay, baik. Tolong diam. Okay, hari ni adalah hari yang penting. Okay, hari ni kita nak membina graf. Hari ni kita nak buat apa? Membina graf. Ustaz sediakan kamu satu kertas graf. Kamu tolong edarkan seorang satu sahaja. Okay. Okay, sekarang buka buku tulis kamu. Okay. Okay, tulis tarikh, tulis hari. Buka pada muka surat tak baru, tulis tarikh, tulis hari. Tajuk dia membina graf fungsi. Dapat? Membina graf fungsi. Tulis salin soalan ni. Baik. Saya minta kamu bacakan soalan A dan B. 1, 2, baca. Lengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi y sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tolak 3. Okay, B. Dengan menggunakan skala 2cm kepada 1 unit pada paksi x dan 2cm kepada 1 unit pada paksi y, lukis graf bagi fungsi itu untuk negatif 2 lebih kurang atau sama dengan x lebih kurang sama dengan 4. Lebih kurang Kan lebih kurang. Kurang daripada atau sama dengan. Dia tak ada lebih kurang. Lebih kurang tu bahasa Melayu kita je. Okey. Baik, sekarang kita nak lengkapkan jadual. Okey, jadi kamu perlukan kalkulator. Macam mana kita nak lengkapkan jadual? Dia dah beri nilai X. Nampak tak nilai X? Yang ni, nilai dia adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Baik. Sekarang kita nak isi tempat kosong ni macam mana? Mula-mula sekali kita ambil dia punya fungsi. Nama ini adalah fungsi. Ini fungsi x kuasa 2 tolak 2x tolak 3. Masukkan dalam kalkulator kamu. Berapakah nilai x? Kita ambil yang pertama. X yang pertama nilai dia adalah negatif 2. So kamu tulis negatif 2 kurungan kuasa 2 tolak 2. X berapa tadi? Negatif 2. Negatif 2 kurungan tolak 3. Tekan sama dengan dekat kalkulator kamu. Okey, dapat berapa? Kalau buat macam ni je. Lepas tu tekan calculate. Kalau kamu mahir tak ada masalah. Ustaz nak ajar yang ni dulu. Dapat negatif 1. Sepatutnya kamu dapat nilai 5. Kalau dapat negatif 1 adalah something wrong tu. Okey. Kamu masukkan sahaja nilai. Baik. Siapa yang tak dapat? Dapat Sekarang cuba tukar negatif 2 ni. Kita dah dapat 5 betul? Sekarang cuba tukar negatif 2 jadi negatif 1 kuasa 2 tolak 2 kurungan negatif 1 tolak 3. Dapat berapa? Kosong. Siapa dapat kosong? Betul. Dapat tak kosong? Dapat. Tekan dekat kalkulator kamu. Pastikan dapat nilai kosong. Dapat. Cuba tengok kawan-kawan lain. Kosong Ada dapat nilai lain? Kalau dapat nilai lain tolong ajar kawan-kawan. Lagi dapat 6. Okey. Baik. Sekarang cuba ubah lagi. Okey, kosong tadi nak letak dekat mana? Dekat dalam dalam ni. Dalam jadual yang pertama, kosong tak sini. Sekarang dah tahu macam mana nak jawab? Boleh kamu selesaikan untuk 1 dan 2. Kalau nilai X diberi 1, berapa nilai Y? Dan kalau nilai X diberi 2, berapa nilai Y? Cuba selesaikan sekarang. Tekan kalkulator kamu. 1 kurungan kuasa 2 tolak 2 kurungan 1 tolak 3. Kenapa 1 ni 1? Yang ni.
Kamu tekan kalkulator tak? Dapat negatif. Tadi dah buat lah. Tadi dah buat tadi? Kamu buat ke tak? Dapat negatif 4. Betul? Betul. Okey, sekarang tukar jadi 2. Negatif. 2 kuasa 2 tolak 2 kurungan 2 tolak 3. Negatif 3. Dapat? Negatif 3. Dapat negatif 3 balik. Betul? Adalah something ni. Okey, lagi kita tengok bentuk dia jadi macam mana. Okey, sekarang kita dah lengkapkan pada jadual. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Okey. Baru kita boleh membina graf. Okey, nak bina graf ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, kamu kena tahu dia punya skala, dia punya julat ataupun selang-seli dia dan dari mana ke mana. Okey. So kalau kamu tengok nilai X, bacakan soalan B. 1, 2 baca. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 1 unit pada paksi Y. Lukis graf bagi fungsi negatif 2 kurang daripada baca lukis graf. Lukis graf bagi fungsi itu untuk negatif 2 kurang daripada atau sama dengan X kurang daripada atau sama dengan 4. Satu nafas boleh? Boleh. Tak boleh. Okey. So, ayat yang pertama, skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Maksudnya apa? Kamu pergi dekat kertas graf kamu. Okey, di manakah skala paksi X? Paksi X adalah yang mengufuk. Mengufuk macam ni. Ya, betul. Melintang. Jadi kalau nak buat macam ni, kamu kena pastikan ukuran tu betul. 2 cm. 2 cm kepada 1 unit. Okey, kamu kira 2 cm tu ada 2 kotak macam ni. Pastikan betul-betul 2 cm. Okey, 2 cm kepada 1 unit. Maksud dia sifir dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Okey. Kemudian dia kata 1 unit contoh kat sini. Kita buat garis macam ni. Sini 0, 1, 2, 3. Ya, betul. Ini adalah unit dia. Berapa sifir yang kita nak pakai? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke belakang, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan sebagainya. Okey. Dan paksi Y. Ya, betul lah tadi 2 cm Ustaz cakap. Benda yang sama kamu terbalikkan. Okey, baik. Dan paksi Y dia kata skala berapa? Skala berapa? Skala 2 cm kepada 1 unit. Nampak ayat yang kedua? Pada paksi Y. Macam mana pula untuk paksi Y yang ni? Okey, ambil garis yang tadi tu juga. Kita sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak membina. Katakan tengah ni adalah kosong. Okey, yang ni kosong. Okey, so dia punya 2 cm ke atas 1, 2, 3. Okey, contoh. Baik, bawah dia pula macam mana? Negatif 1. Kemudian negatif 2. Nampak dia punya skala tu. Okey, sekarang kamu dah faham macam mana kita nak membina skala. Paksi X dan paksi Y. Baik, yang ketiga, kamu kena tahu. Untuk paksi X, kita kena tahu. Dan paksi Y, kita kena tahu. Berapa dia punya jarak dia. Nak bina negatif 100 sampai positif 100 ke? Tak cukup pun kertas graf ni. Berapa yang kita boleh muatkan? Kamu kena tengok kedua-dua. Buatkan satu anggaran. Baik, dekat sini dia bagi negatif 2 kurang daripada atau sama dengan X.
kurang daripada atau sama dengan 4. Maksudnya apa dekat sini? Kamu tengok negatif 2 dekat belah atas ni. Dia ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya dekat dalam graf kamu, dia start daripada negatif 2. Negatif 2 sampailah 4. Mesti tahap tu sahaja. Okey? Katakan ni kertas graf kamu. Kamu buat takat ni je. Sebab dah tak muat. Mana boleh? Tak boleh ke sana sangat. Tak boleh ke sini sangat. Kena ngam-ngam. Baik. Kalau tak cukup kamu buat apa? Kamu kecil-kecil je hujung. Tak boleh. Salah. Okey? So, boleh faham? Okey. Untuk jarak paksi Y pula. Macam mana kita nak buat? Paksi Y. Kamu tengok. Dia ada 5, 0, negatif 3, negatif 4, negatif 3, 0, 5. Berapakah nilai yang paling sikit? Berapa nilai paling sikit? Sure. Negatif 4. So, bawah sekali adalah negatif 4 dan atas sekali adalah 5. Kenapa? Apa? Yalah. Kamu tengoklah punya pergerakan graf dia nanti. Baik. So, atas sekali 5, bawah sekali negatif 4. Okey. Bagi perhatian tak? Bagi perhatian tak akan faham. Jangan aku copy yang lain lah. Okey. So, macam mana kita nak buat sekarang? Okey. Kamu agak-agak dari kiri ke kanan. Kita dari sini negatif 2 betul? Negatif 2 sampai 4. Kalau Y? Negatif 4 sampai 5. Okey. So, dekat dalam kertas graf kamu, dia akan jadi atas dan bawah lebih kurang sama. Dan kiri dan kanan pun lebih kurang sama sahaja. So, ambil kertas graf kamu, kamu gariskan dekat bahagian tengah. Okey. Kemudian, kita gariskan belah atas. Okey. Oh, saya buat Ya, kita tengah buat. Baik. So, kamu boleh buat anggaran. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Okey. Katakan yang ni cukup 2. Jangan, macam mana Ustaz nak tolong kamu? Benda ni lah kecil. Dia jauh sikit. ukur dari bawah. Ukur dari bawah, betul. Ukur dari bawah boleh, dari tepi pun boleh. Okey. So, kita ambil satu pembaris. Tak nak guna pembaris, kita gunakan. Okey, kamu tengok depan. Okey. Katakan kiri dan kanan sama kan nilai? Lebih kurang lah kan? Negatif 2, 2, 0, 1, 2, 3, 4. So, kita agak-agak. Negatif 2 dekat sini. Negatif 2, 0, 1, 2. Negatif 2, negatif 1, 0. So, kita tarik daripada sini. Turun ke bawah. Bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Lambat lah. Nampak tak? Nampak tak? Nampak garisan? Okay, garisan. Nampak tak garisan Ustaz? Tak nampak? Mungkin di belakang. Format picture. And backward. Sekejap Ustaz tak nampak lah garisan. Tu. Nampak garisan? Tak nampak. Tukar warna. Sekejap. Tukar warna. Warna? Warna merah. Kepekatan dia. Ambil. Okay, baik. Sekarang kita dah tahu dia tengah-tengah dekat bahagian situ. Okay. Atas dengan bawah macam mana pula? Kita kira daripada bawah pula. Okay. Ambil garisan juga. Kita kira daripada bawah.
Daripada bawah nilai dia berapa? Negatif 4. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong. So maksudnya garisan dia kat sini. Okey, ambil pembaris, kita gariskan. Okey. Baik. Mana dia punya format shape dia? Okey, warna merah. Kepekatan dia. Okey, baik. So, kita dah dapat bentuk dia macam ni. Nampak tak kertas kamu? Dia akan jadi bentuk dia macam ni. Okey, sekarang barulah kamu boleh plot ataupun labelkan paksi X dan paksi Y. Okey, yang ni Y, yang ni X. Okey, so kamu plotkan dekat sini. 1, 2, 0. Kita buat sama-sama ya. Putra, buat apa lagi? Kawan kamu tak datang sekolah ke? Raih tak datang. Satu. Kemudian baru kita boleh tulis nilai 1, 2, 3, 4, 5. Ke belakang negatif 1, negatif 2. Ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang penting ada nombor yang kita nak tu dalam graf. Okey, macam ni cantik. Baik, pastikan kamu tulis kat sini atas ni ada paksi Y dengan paksi X. Okey, dah? Dah belum? Masukkan dia. Sabar dulu. Kita nak tengok macam mana kita nak plotkan benda ni. Okey. Baik, dah settle? Dah. Furqan dah. Aiham dah. Salahuddin dah. Cepat. Ustaz pergi kat kamu sekejap lagi. Tengok kertas graf jadi bentuk lain. Siap kamu. Kita dah ajar satu persatu. Slow-slow. Dah? Dah belum? Cepat sikit. Para bola-bola. La ilaha illallah ni banat ni video ni. Main lagi soalan. Okay, baik. Sekarang kita dah boleh start plotting. Okay. Kamu dapat jadi negatif 2. Sini kosong. Sini 3. Negatif 4. Di sini apa? Negatif 3. Negatif 3. Baik. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Okay. So, kita akan plotting macam ni. Tanda. Okay. Nampak tak? Negatif 2 adalah X. 5 adalah Y. Baik. So, dia punya koordinat dia adalah negatif 2, 5. Kamu faham? Kalau atas ni macam mana? Negatif 1, 0. Okey, sekarang kita dah boleh plotting. Kita dah boleh letakkan X ataupun X kecil tu pada kita punya graf. Baik, mula-mula kamu cari pada paksi X nilai negatif 2. Kamu dah jumpa negatif 2? Okey, dah jumpa negatif 2? Boleh kita letak negatif 2. Nak cari nilai apa dekat negatif 2 ni? Cari nilai nombor 5. So, kamu pangkah nombor 5. Kecil je. Dapat? Okey. Sekarang negatif 1 pula. Negatif 1 berapa nilai dia? Kosong. Negatif 1 dekat X, kosong dekat Y. Baik. Kemudian
03. Kosong Negatif dekat 3. paksi kosong berapa nilai Y? Negatif 3. So cari dekat bawah negatif 3. X kan dia. Sekejap boleh tak Ustaz tukar warna? Boleh. Kamu tak nampak kan? Semua warna merah. Draw warna hijau. Okey, negatif 2 tadi nilai dia adalah 5. Okey, negatif 1 nilai dia adalah kosong. Okey, kosong nilai dia adalah negatif 3. Okey, 1 berapa nilai dia? Negatif 4. Okey, dapat tak? Banyak dapat tak? Tak risau ni. Kamu dapat tak? Okey, cari dekat 1. Okey, dia punya Y dia adalah negatif 4. So kamu cari dekat sini 1. Okey, Y dia adalah negatif 4. Kita buat X dekat sini, kecil je. Okey, kemudian 2. Berapa nilai Y? Okey, nilai Y dia adalah negatif 3. So naikkan sikit negatif 3 kat sini. Okey. Betul lah. Negatif 3. Kemudian 3 berapa nilai dia? Kosong. Kalau 3X, kosong dia adalah nilai Y. Dan 4, tengok sini last kali 4. Okey. 4, kamu cari 4 dekat paksi X. Dapat berapa nilai Y? Dapat 5. Okey. Sekarang kamu sambungkan titik-titik ni. Macam mana? Okey, macam mana? Ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama dengan menggunakan pembaris melengkung. Okey, pembaris graf. Kaedah yang pertama menggunakan pembaris graf. Kamu boleh cari benda ni kat kedai. Saya ada. Okey, nampak tak pembaris ni? Ni bentuk dia macam ni. Okey. Kaedah yang kedua adalah dengan membuat latihan. Kamu ambil kertas graf ni, kat bahagian belakang ke, kamu conteng. Banyak kali. Guna pensel. Cair-cair je. Dapat tak? Dapat tak? Apa dah? Sambungkan semua titik. Okey. So, kamu pun pakai. Guna ruler, guna tu. Yang penting kemas cantik, semua titik tersambung. Okey. Ustaz tak nak kamu guna pembaris. Kamu ambil pembaris, kamu gariskan. Jadi straight line. Tak nak. Kita mesti dapat garisan yang melengkung. Ustaz, kalau saya garis tapi buat dia melengkung sikit. Tengoklah kalau kemas dapatlah markah. Kemasan satu markah. Okey. Patutnya kamu dapat bentuk yang macam ni. Walaupun tak kemas. Yang ni Ustaz. Kalau Ustaz tulis pun Ustaz akan tolak markah lah untuk Ustaz. Okey. So, bila kamu dah habis, barulah last kali kamu akan labelkan fungsi graf ni. Apa nama? Kamu ambil kat sini. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Inilah hasil graf kamu. Dapat? Ada soalan? Ambil jap. Jangan jap. Ambil je. Ambil kertas je. Macam ni berapa markah? Pakai Y kecil. Paksi X, paksi Y tu Y kecil. Bukan Y besar. X pun sama. Jangan bertindih. Kalau macam ni, plotting okey. Tulisan kamu kena perbaiki sikit. Okey lah, Ustaz boleh bagi 8 lah. Ya. Ambil. Saya, sekejap. Lebih kurang ya. Mana 1?
Satu plot hilang, tak dapat markah. Satu kamu dapat apa? Negatif 4. Kenapa tak sama? Tak pergi ke negatif 4? Tak perasan. Tak perasan markah dapat.